Hai, Assalamualaikum. Saja nak update progres hari ni. Hari ni hari yang kedua. Check in malam semalam dekat hospital. So hari ni kira hari kedua lah kan. Tadi dah pergi fisio pukul 10.30. Pasang electricity tu dekat lutut, letak ice pack, and then buat exercise sikit. Dan sekarang dekat bilik dah. Nak tunjuk something. Ni first time akak buat exercise lutut dekat dalam bilik sendiri. Jom kita tengok. Ni bilik akak. Dan ini kaki kiri akak yang bengkak tu. Dan ni exercise machine. Nak latih lutut akak membengkok sebab sekarang ni lutut akak tengah bengkak. So machine ni akan naik turun untuk exercisekan lutut akak. Untuk pengetahuan korang, bila lutut kita bengkak dekat sini, nak lipat lutut tu sangat sakit sebab urat dah tegang kan. So ni salah satu exercise untuk kurangkan bengkak dekat lutut. So akak tak tahu berapa lama akak akan duduk kat dalam ni. Harap-harap lutut akak cepat hilang bengkak tu dan balik awal. Itu saja. Bye.